Dia kali ke hari Sabtu, lebih ke tengah hari tu, jiran dia, sepupu dia lah, sepupu saya, telefon, tanya dia lah sebab dia tak balik rumah malam tu. Jadi saya telefon ke kakak saya, tanya ada dengan kakak ke tak? Tak ada. Jadi bila telefon ke anak buah, anak saudara saya tu, di Binjai, tak ada juga. Jadi telefon ke abang dia, duduk Tanah Merah tu, pakcik saya, pun tak ada juga. Jadi saya pergi ke rumah, memang motosikal dia tak ada. Lepas tu pecah rumah dia, masuk, tengok tak ada ikut dalam rumah. Jadi kita orang cari ke rumah member dia lah, yang berhampiran. Sampai ke petang Sabtu tu tak jumpa. Jadi selepas maghrib, selepas main maghrib tu, main isyak. Dan pukul 9 saya pergi ke balai buat report. Lepas tu hari Ahad tu, kita terus cari lagi pagi Ahad tu. Pagi Ahad, lepas tu tengah hari tu, pergi buat report untuk kedua pula. Selepas buat report kedua tu, saya balik pukul 4 ambil anak sekolah. Pupu telefon saya, ada orang datang ke rumah maklum, jumpa motor dia di tepi Jabatan Wakastan. Jadi hari ni hari ke-10 katanya ni. Jadi kita buat salat, memang kat rumah, dekat masjid, dah banyak kali dah buat lah. Kat rumah memang keluarga, tiap-tiap malam buat lah. Kalau ajak Yasin apa semua tu. Jadi hari ni kita buat tempat, jumpa motor dia pula. Dengan Ustaz Pondok Kenali lah. Ustaz Hafiz. Daripada Pondok Kenali. Jadi dengan penduduk kampung lah. Apa ni harapannya, ialah kalau dia kat air dia timbul, kalau ada masih ada ikat darat, nampak bila kita orang mencari. Harap sangat-sangat. Tapi kalau dia ada kat luar, dengan jalan kaki apa, kalau siapa-siapa nampak, tolong ikut kat saya lah ataupun balai polis terdekat.